Percayakah anda cecair kumur yang anda gunakan setiap pagi dan malam dengan harapan ia dapat membunuh kuman dan menghilangkan nafas berbau, mungkin secara senyap-senyap merosakkan kesihatan mulut anda? Namun tahukah anda bahawa air garam suam yang dibuat daripada garam biasa yang ada di dapur kita merupakan senjata rahsia Dr. Azman Kasim, seorang doktor pakar telinga hidung dan tekak dari Bangsar Kuala Lumpur untuk menjaga kesihatan keluarganya selama 30 tahun. Kisah luar biasa yang mengubah pemahaman biasa ini akan didedahkan sekarang. Pernahkah anda mengalami ketidakselesaan seperti ini? Rasa seperti ada sesuatu yang sentiasa terlekat di kerongkong batuk dan berdeham pun tidak hilang. Apabila badan sedikit letih, tekak mula membengkak dan terasa seperti hendak demam selama berminggu-minggu, atau hidung sering tersumbat setiap kali cuaca berubah menyebabkan anda tidak boleh tidur lena. Anda bangun pagi dengan badan yang lesu dan menghabiskan sepanjang hari dalam keadaan lemah dan tidak bermaya. Lebih merisaukan, walaupun anda memberus gigi, setiap hari nafas berbau tetap tidak hilang membuatkan anda risau apabila cucu-cucu datang mendekat. Tambahan pula bunyi dengkuran yang kuat setiap malam bukan sahaja mengganggu tidur anda, tetapi juga tidur orang di sebelah. Disebabkan simptom-simptom ini, ramai di antara kita yang berulang-alik ke klinik dan mengambil pelbagai jenis ubat. Keadaan mungkin bertambah baik buat sementara waktu, tetapi beberapa hari kemudian, masalah yang sama berulang kembali. Pelbagai produk kumur mahal yang dikatakan mengandungi bahan semula jadi telah dicuba, tetapi kesannya hanya seketika dan kadangkala menyebabkan iritasi yang lebih teruk. Adakah kita perlu hidup dengan ketidakselesaan ini seumur hidup? Apa yang akan saya kongsikan hari ini bukanlah sekadar petua orang lama. Ini adalah kisah benar daripada Dr. Azman Kasim, seorang pakar THC yang amat dihormati dan telah berkhidmat lebih 30 tahun di Kuala Lumpur. Berdasarkan pengalamannya merawat ribuan pesakit, Dr. Azman sering berkata, penawar terbaik sebenarnya sudah ada di dapur rumah kita. Oleh itu, beliau sering mencetak cara-cara berkumur dengan air garam pada helaian kecil dan memberikannya kepada pesakit yang kurang berkemampuan atau mereka yang menderita penyakit kronik. Rahsia yang akan didedahkan hari ini adalah amalan harian Dr. Azman sendiri selama 30 tahun dan merupakan penyelesaian kesihatan semula jadi yang paling mudah tetapi amat berkesan untuk masalah-masalah kronik berkumur dengan air garam suam. Siapakah musuh kita sebenarnya? Sedarkah anda bahawa mulut dan kerongkong kita adalah medan pertempuran yang tidak pernah berhenti? Kawasan ini hangat lembap dan sentiasa mempunyai sisa makanan menjadikannya pusat peranginan. Mewah bagi bakteria dan virus. Terdapat ribuan juta kuman yang tinggal di sini. Ada kuman baik dan ada kuman jahat. Apabila badan kita sihat dan mendapat rehat yang cukup, kuman baik bertindak sebagai askar pertahanan mengawal aktiviti kuman jahat dan mengekalkan keseimbangan yang sihat. Namun apabila kita kurang tidur, mengalami tekanan atau mengambil makanan manis dan berminyak secara berlebihan, keseimbangan ini akan runtuh. Kuman jahat akan mengambil kesempatan ini untuk membiak secara menggila. Mereka menghasilkan toksin dan bahan berasik yang menyerang tekak kita, menyebabkan keradangan dan bengkak. Mereka juga menghakis gigi kita, menyebabkan kaviti dan semasa mengurai sisa makanan mereka, menghasilkan sebatian sulfur yang berbau busuk yang kita kenali sebagai nafas berbau. Perangkap di sebalik cecair kumur komersial, ramai yang mungkin berfikir, saya sudah menggunakan cecair kumur yang kuat iklan mengatakan ia membunuh 99% kuman. Namun inilah tanggapan pertama yang perlu kita perbetulkan hari ini. Dr. Azman Kasim telah mengenal pasti 3 masalah serius dengan kebanyakan produk kumur di pasaran: kandungan alkohol berlebihan. Banyak cecair kumur yang kuat menambah alkohol dalam kuantiti yang banyak untuk memberikan rasa segar dan sejuk.
Walau bagaimanapun alkohol ini sangat merengsakan lapisan mukosa mulut kita yang lembut dan sensitif. Penggunaan jangka panjang boleh menyebabkan mulut kering penipisan mukosa dan meningkatkan risiko keradangan. Serangan bahan kimia tanpa pilih bahan pembasmi kuman dalam cecair ini ibarat bom yang digugurkan di medan perang. Ia memang membunuh kuman jahat, tetapi pada masa yang sama, ia juga menghapuskan kuman baik yang penting untuk kesihatan mulut kita. Apabila keseimbangan mikrobiom mulut terganggu, kuman jahat akan tumbuh semula dengan lebih cepat sebaik sahaja penggunaan dihentikan. Penyelesaian sementara bukan rawatan asas. Kebanyakan cecair kumur kimia hanya menutup bau nafas dengan haruman pudina yang kuat. Ini hanyalah penyelesaian sementara yang tidak memperbaiki persekitaran mulut. Malah kebergantungan jangka panjang boleh menyebabkan mulut kehilangan keupayaan semula jadinya untuk mengimbangi dan mempertahankan diri. Sains di sebalik segelas air garam. Jadi, adakah cara untuk menghapuskan kuman jahat secara terpilih sambil memelihara kuman baik? Jawapannya ada dan ia sangat mudah segelas air garam suam. Terdapat dua prinsip saintifik yang hebat di sebalik kaedah ini. Prinsip osmosis tinggi bunyinya rumit tetapi ia sama. Seperti prinsip bagaimana kita membuat jeruk timun. Apabila garam ditaburkan pada timun air di dalamnya akan keluar. Begitu juga dengan air garam di dalam mulut. Larutan garam yang kita sediakan mempunyai kepekatan yang lebih tinggi daripada cecair di dalam sel bakteria. Melalui proses osmosis, air dari dalam sel bakteria akan ditarik keluar menyebabkan bakteria kehilangan air, tidak dapat membiak dan akhirnya mati. Ia adalah senjata semula jadi yang paling tepat mematikan untuk organisma sel tunggal seperti bakteria, tetapi tidak membahayakan sel mukosa manusia yang lebih kuat. Kesan anti radang semula jadi apabila tekak bengkak. Ia terasa sakit dan tidak selesa kerana keradangan menyebabkan pengumpulan cecair di tisu mukosa. Air garam suam bertindak sebagai agen penyahidratan yang berkesan untuk menarik keluar cecair berlebihan ini dengan cepat mengurangkan bengkak. Pada masa yang sama, suhu suamnya melancarkan peredaran darah di kawasan tersebut, membantu menyingkirkan sisa-sisa radang dan mempercepatkan pemulihan. Kisah benar dari Taman Sri Sentosa Keajaiban Segelas Air Garam. Dr. Azman berkongsi sebuah kisah luar biasa tentang jirannya Encik Ramli, seorang pesara berusia 70-an dari Taman Sri Sentosa yang terkenal di kalangan penduduk setempat sebagai pesakit kronik. Selama lebih 20 tahun beliau menderita akibat bronkitis kronik dan rinitis alergi. Setiap pagi dadanya terasa sakit kerana batuk yang kuat untuk mengeluarkan kahak. Pada waktu malam hidungnya tersumbat teruk sehingga beliau terpaksa tidur dengan mulut ternganga, menyebabkan dengkuran yang sangat kuat sehinggakan isterinya Makcik Salma terpaksa tidur di bilik lain. Beliau sering berkata, separuh hidup saya habis untuk mencari tisu. Beliau telah mencuba pelbagai rawatan namun semuanya hanya memberikan kelegaan sementara. Akhirnya beliau mula pasrah dengan nasibnya. Suatu hari di sebuah ceramah kesihatan di balai raya, beliau bertemu dengan Dr. Intisato Kamen Azman dan menceritakan penderitaannya. Dr. Azman tersenyum dan berkata, "Pakcik, saya akan ajarkan satu cara yang tidak memerlukan sebarang kos. Percayalah cakap saya dan cuba lakukannya." Dr. Azman dengan teliti mengajar Encik Ramli cara berkumur dan membersihkan hidung menggunakan air garam. Pada mulanya, Encik Ramli ragu-ragu. Ubat mahal pun tak berkesan. Masakan air garam boleh menyembuhkan. Tetapi melihat keyakinan Dr. Azman dan memikirkan ia percuma, beliau mula mengamalkannya setiap hari. Keajaiban berlaku secara perlahan tetapi pasti. Selepas 3 minggu beliau mendapati kahak di kerongkongnya berkurangan dengan ketara pada waktu pagi dan batuknya semakin reda.
Memasuki bulan kedua, Makcik Salma adalah orang pertama yang menyedari perubahan itu. Abang dengkur, abang dah banyak kurang sekarang. Hidung pun nampak kurang tersumbat. 3 bulan kemudian suatu pagi Encik Ramli sendiri terkejut. Buat pertama kalinya dalam berpuluh-puluh tahun, beliau dapat memulakan hari dengan nafas yang lapang dan segar. Walaupun rinitisnya tidak hilang sepenuhnya, simptom yang sering memburuk setiap kali musim berubah telah berkurangan dengan ketara. Kini setiap kali bertemu orang Encik Ramli tidak pernah lupa menceritakan kisah segelas air garam Dr. Azman. Tiada ubat yang lebih hebat daripada air garam Dr. Azman. Ia telah menyelamatkan tekak saya, hidung saya dan tidur malam saya. Hubungan kami suami isteri pun kembali rapat, katanya sambil tersenyum. 3 aturan emas untuk keberkesanan maksimum sebelum anda mula. Dr. Azman menekankan 3 aturan penting yang sering diabaikan yang menjadi punca mengapa sesetengah orang tidak mendapat hasil yang diharapkan. Aturan emas 1, nisbah garam yang tepat ini adalah perkara yang paling penting. Jangan sesekali berfikir lebih banyak garam lebih baik. Larutan garam yang terlalu pekat boleh merengsakan dan merosakkan mukosa mulut dan tekak anda. Nisbah emas yang paling ideal ialah 1,2 sudu teh garam. Dilarutkan dalam 1 gelas air suam kira-kira 250 ml. Nisbah ini menghasilkan larutan isotonik yang paling hampir dengan kepekatan cecair badan kita, menjadikannya selamat dan berkesan. Bagi pesakit darah tinggi, jangan risau selagi anda tidak menelannya, ia selamat sepenuhnya. Aturan emas 2. Masa yang tepat keberkesanan kumuran air garam boleh menjadi 2 kali ganda jika dilakukan pada waktu yang betul. Dr. Azman mengesyorkan 3 waktu paling berkesan dalam sehari sejurus bangun pagi untuk membersihkan bakteria dan sisa yang terkumpul sepanjang malam. 30 minit selepas makan beri masa untuk air liur meneutralkan asid dalam mulut terlebih dahulu, barulah berkumur untuk membersihkan sisa makanan. Sejurus sebelum tidur ini adalah waktu yang paling penting untuk mewujudkan lapisan pelindung sepanjang malam, mengurangkan pembiakan bakteria dan memastikan nafas lebih segar pada waktu pagi. Aturan emas 3 teknik yang betul. Langkah 1. Pembersihan kerongkong dalam dongakkan kepala anda ke belakang dan berkumur sambil mengeluarkan bunyi gargle dari kerongkong selama sekurang-kurangnya 30 saat. Getaran ini memastikan air garam sampai ke bahagian paling dalam. Langkah 2. Pembersihan seluruh mulut kumur air garam dengan menggerakkan pipi dan lidah secara aktif. Pastikan ia membersihkan setiap sudut mulut, celah gigi dan gusi selama 30 saat. Langkah 3 khas untuk pesakit rinitis. Jika anda seperti Encik Ramli, gunakan baki air garam untuk membersihkan hidung. Sedut air garam secara perlahan-lahan ke dalam satu lubang hidung dan biarkan ia mengalir keluar melalui lubang hidung yang satu lagi atau mulut. Lakukan dengan sangat lembut. Tingkatkan keberkesanan 3 senjata rahsia tambahan. Setelah menguasai asasnya, Dr. Azman mendedahkan 3 senjata rahsia untuk meningkatkan lagi manfaat air garam mengikut keperluan khusus. Untuk sakit tekak, suara serak, tambah jus halia. Bagi mereka yang sering menggunakan suara seperti guru atau jurujual, beberapa titis jus halia segar dalam air garam boleh memberikan kelegaan yang luar biasa. Halia terkenal dengan sifat anti radangnya yang kuat, membantu mengurangkan bengkak dan kesakitan tekak dengan cepat. Untuk mencegah kaviti, nafas berbau, tambah secubit soda bikarbonat. Jika anda gemar makanan manis atau minuman berasid seperti kopi, tambah secubit kecil soda bikarbonat baking soda ke dalam air garam anda. Soda bikarbonat bersifat alkali dan akan meneutralkan asid di dalam mulut dengan serta-merta mewujudkan persekitaran yang tidak sesuai untuk pembiakan bakteria penyebab kaviti dan nafas berbau. Gunakan hanya 2,3 kali seminggu.
Untuk meningkatkan imuniti, tambah titisan propolis apabila musim demam atau jika anda sering berada di tempat yang sesak, tambahkan beberapa titis propolis ke dalam air garam anda. Propolis adalah bahan semula jadi yang dihasilkan oleh lebah untuk melindungi sarangnya daripada kuman. Ia bertindak sebagai antibiotik semula jadi dan membantu mengaktifkan sistem imun badan memberikan perlindungan berganda daripada jangkitan. Kesimpulan kesihatan di tangan anda hari ini, kita telah membongkar rahsia kesihatan yang telah diamalkan oleh Dr. Azman Kasim selama 30 tahun. Kita belajar bahawa untuk menjadi sihat, kita tidak semestinya memerlukan ubat yang mahal atau rawatan yang rumit. Kekuatan sebenar mungkin tersembunyi dalam amalan harian yang mudah dan semula jadi. Fikirkanlah kos untuk satu botol cecair kumur boleh mencecah puluhan ringgit. Tetapi dengan hanya segelas air suam dan secubit garam anda boleh menjaga kesihatan sepanjang tahun dengan kos yang sangat sedikit. Amalan kecil ini bukan sekadar berkumur. Ia adalah satu sikap menjaga diri dan mengambil tanggungjawab terhadap kesihatan sendiri. Jangan teragak-agak lagi. Mulai hari ini sediakan gelas pertama air garam anda. Apabila anda meneruskan tabiat ini hari demi hari, anda akan mendapati pintu ke arah kesihatan dan umur panjang akan terbuka dengan sendirinya di hadapan anda.